Tak tukar lagi sebab arwah mak hibahkan pada adik angkat, cuma cakap mulut je. Sedangkan saya anak tunggal. Isu ni memang banyak berlaku. Jadi apa yang kena buat? Okey, yang pertama kalau kita tengok waris faraid adalah anak perempuan dan yang ni kita kena semak lah. Mungkin boleh jadi adik-beradik arwah. Katakanlah waris faraid adalah anak perempuan dan adik-beradik arwah, mungkin ada lelaki dan ada perempuan. Jadi anak angkat ni sebenarnya dia kena buat pengesahan hibah dekat mahkamah syariah. Dia kena buktikan bahawa yang hibah tu, yang dilafazkan oleh mak angkat tu adalah hibah. Kalau benda ni tak dibuat, jadi kita tak boleh anggap benda tu sah lah. Dan yang boleh sahkan hanya mahkamah syariah saja. Kalau kita bawa benda ni pergi ke pusaka kecil, dan pusaka kecil pun akan tolak isu ni. Dia minta akan tolak sebab kena buat pengesahan dulu dekat mahkamah syariah. Jadi anak angkat ni dia sebagai plaintiff dan dia senaraikan waris faraid sebagai defendant untuk proses pengesahan ni lah. Kalau berjaya, kata harta tu adalah hibah, jadi proses pusaka tu boleh buat macam biasa dan sertakan pengesahan hibah tu sebagai dokumen tambahan. Tapi kalau kata mahkamah putuskan bukan, jadi puan boleh uruskan harta tu macam biasa je lah.